Dia akad seorang. Biasanya 40 lelaki baru boleh akad waktu tu telaga tu. Ni akad seorang. Gaguh ni. Patut kalau dia pergi dengan Fir'aun gocoh rasa. Oh benar dia. Lama dia muda lagi. Fir'aun ni ayah akad dia. Ada Tuhan Oyak kata. Ya lagu mana jahat pun lagu mana. Kata dengan perkataan lemah lembut. Qaulan layyin. La'alla. Mudah-mudahan dia ingat. Yatazakka. Mudah-mudahan dia rasa nak ikut. Rasa lemah lembut. Rasa ingat apa kesalahan dia. Mudah-mudahan menjaga akan dia. Atau takut. Ia akan Allah. Mari perasaan takut. Tahu mana. Kita kecek lemah lembut. Mungkin dengan sebab percakapan kita. Orang jadi dapat hidayah. Kadang-kadang kita kecek bagi agama. Tapi mungkin kerana percakapan kita. Orang jadi tak ada takut pula ke Tuhan. Tak saya pula kepada agama. Mungkin perkataan kita. Sebab tu Allah Ta'ala kata berhati-hati. Wahai Musa ketika nak berdakwah. Jangan buat benda-benda menyebabkan orang lain buat alasan. Kata agama kita ni salah. Kalau mungkin cek kasar. Dia mahu buat alasan. Agama mu lagu ni kok. Sekalipun memang agama kita agama benar. Tetapi tak boleh buat lagu ni. Allah Ta'ala ajar kita dalam berdakwah. Kena berhati-hati. Lebih-lebih lagi lah ni orang tak suka pula. Bagi agama tak suka. Bagi bukan agama. Bagi macam-macam selain daripada agama. Suka berlaku. Maka kena pujuk. Kena kecek dia biar dia suka kepada agama. Lepas tu sedap apa dia. Kita semacam kena sobat. Inilah jalan agama. Kena lah. Mu nak mengamuk, nak backing, nak marah, nak gini-gini. Hak tu bukan jalan pendakwah. Hak tu jalan wrestling ni panggil. Nak pergi wrestling orang tak apa. Tapi kalau dakwah memang lagu tu lah kita kena sobat banyak. Kerana tujuan berdakwah bukan mu nak beri hidayah ke orang. Tuhan beri hidayah. Tapi nak tarbiyah hatimu tu. Mu jadi orang alim, mu jadi orang ahli agama, nak tarbiyah hatimu sendiri. Mu boleh sabar kau dok dengan orang ni. Nabi Muhammad boleh bukan masalah dia salah kau mu betul kau dok. Masalah lah ni masuk dalam bidang dakwah. Mu kena sabarlah. Nak naik ke darjat mu. Mu boleh sabar. Biarlah mu nak kebaikan untuk dia nak suruh duduk dalam syurga ramai-ramai. Dia tak asyik. Nak kata guano. Dia tuduh mu, dia kata mu lagu ni. Kita nak kata guano. Tu Nabi Musa. Tuhan wayak kepada Nabi Musa. Maka bersembah keduanya hai Tuhanku. Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Harun ni kecek fasih. Haruna akhi. Harun sebagai saudaraku. Asal Nabi Harun bukan Nabi. Tapi permintaan daripada Nabi Musa. Suruh Allah Ta'ala latih saudara dia Harun ini juga jadi Nabi. Kerana Nabi Musa kata Harun ni Masya Allah. Huwa afsahu minni. Dia kecek Masya Allah. Petah. Amba takut amba kecek gak. Takut kecek kasar ko lagu mana ko. Kalau Harun ni lemah lembutnya. Patut kecek fasih. Sedap orang dengar. Mudah-mudahan dengan perkataan dia yang lemah lembut itu. Fir'aun suka kepada agama. Bersembahlah keduanya hai Tuhanku bahawasanya kami takut disegerakan seksa dengan dibunuh. Dan seksa atau ia zalim akan kami. Katanya dua orang tu Nabi. Ya Allah ya Tuhanku Fir'aun ni weh. Siapa dia lah berani tegur. Hamba takut hamba pergi dua orang gaknya pegang gak kejung semelih hamba matilah hamba. Sini nak royak. Orang dalam berdakwah ada juga rasa takut. Nabi-nabi ada rasa bimbang. Tetapi kerana percaya dia dengan janji yang Allah Ta'ala beri. Maka ketakutan yang merupakan sifat semula jadi dia. Boleh bertukar menjadi keberanian. Kerana janji daripada Allah. Kerana iman dia. Percaya dia kepada Tuhan. Tak ada orang kata. Tak apa orang agama.
Tak usah we makan, tak apa. Makan pasir pun tak apa. Dia ngajar tak we pitih, tak apa. Dia mari naik kereta tu muka keramat belakang, bubuh air, kau gapo dia. Jadi jangan we pitih, dunia belakang. Jangan we pitih. Jangan we bantu biar dia mati pun tak apa. Muka orang agama ni, kaya hidup nak lillahi ta'ala. Dak, benda-benda dalam agama ni biasa ya. Perasaan, takut, bimbang. Nabi Muhammad sendiri rasa takut. Diuji dia di dalam berdakwah nak sebar agama. Nabi Muhammad kata, aku pernah diuji takut sungguh. Bimbang sungguh. Satu kali aku ingat paklah ni peristiwa tu. Antaranya, peristiwa aku pergi dakwah di Taif. Taif ni ya Rabbi. Sampai sekarang aku terasa lagi. Lagu mana aku pergi tu nyopakat pekung, nyopakat tu macam-macam. Oh, rasa di dalam hati aku sampai sini lah ni aku. Oh, ya cerita kepada isteri dia, Sayyidina Aisyah. Ya Aisyah, aku dulu masa dakwah, ya Allah, Tuhan uji. Ingat paklah ni, ingat. Peristiwa di Taif. Aku gini. Dan peristiwa demo tak makan kita. 3 tahun duduk di Mekah. Demo putuskan segala bekalan. Ramai orang-orang Islam pada masa tu meninggal. Nabi sendiri pun tak makan, tak gapo dia. Maka 3 tahun tu, orang Arab Quraisy ni pula habis keluarga Nabi. Tak nikah, tak buat urusan, tak jual barangan, tak goni. Maka jadi lagu tu. Sabar tu gak. Sakitlah Sayyidina Khadijah. Sakit Abu Talib meninggal. Oh, Tuhan uji semua. Siapa tak ada makan ni? Makan pucuk-pucuk kayu. Makan pucuk kayu ni, dalam sirah kata Nabi makan pucuk kayu. Sehingga najis-najis kami seperti najis-najis kambing dan unta. Tobik macam daun kayu juga. Tu, tak ada makan ni dah kata. Tak ada makan ni. Maka makan daun kayu ni, apa dia? Katanya orang Yaman, sebelah Shimali ni, dia kata makan gak. Gak, daun gak tu. Katanya orang India makan sirih. Pok dia minat makan sirih. Lepas tu siapa dia ada syarah, tak tahu mari mana. Dia kata makan daun ketung. Apa nak makan daun ketung. Sebab nak ada dia Nabi ada tenaga. Apa naknya syarah lagu tu. Jadi perkataan daun ni tak tahu daun gapo Nabi makan. Maulana India kata makan sirih. Sebab tu pok dia minat makan sirih. Punya sirih. Cerik. Tengok. Kalau syekh-syekh sebelah Yaman kak, makan daun kak, berok gemuk sini. Syekh kita ni berkali makan daun hok ni berkali. Cerita ni juga berkali kau gua nu. Syekh herbo dia panggil. Maka bersembuh, maka firman Tuhan, jangan takut kedua kamu. Tak usah takut. Aku tahu mu ada perasaan takut. Jangan bimbang. Aku ke suruh mu buat. Cakap aku nak biar kamu. Nyanyolah kau munya. Bahawasanya aku serta kamu, aku lihat dan aku dengar akan kalah kedua kamu. Tak usah duk bimbang. Maka datanglah keduanya akan Fir'aun. Maka berkata baginya Musa, bagi Fir'aun Musa kata, adakah bagimu gemar pada suluh berdamai serta Tuhan kamu? Maka sesungguhnya telah mengikut kamu akan nafsu kamu 450 tahun. Nabi Musa kata, wahai ayahanda hamba, wahai ayah akak hamba. Fir'aun ni apabila tengok Nabi Musa, muka anak akak dia. Bangun dia, Allah, anak akak aku lama tak tengok. Mu lari daripada istana. Mu buat masalah betul dah. Memanglah ayah nak marah juga. Tapi lama aku tak tengok mu. Maka Nabi Musa pun jawab kata, Fir'aun, mu ni sesak dah. 450 tahun dah mu duduk dalam sesak lagu tu. Apabila Nabi Musa kecek dakwah lagu tu, Fir'aun kata, ya Rabbi, mu belajar ajaran sesak mana ni?
Dia royak pun Nabi Musa pula ajar dia sesat. Musa, mu belajar ilmu sesat mana ni? Supaya kita. Duduk kadang-kadang keluarga kubeh hanyanya. Ngaji agama sikit, balik kecek gak. Sesat lah. Sesat dah lah kawan ni. Bapa mu suruh hamba semaya. 450 tahun. Siapa Fir'aun kata sesat dah mu Musa, mu kecek pelik-pelik dah mu. Aku tunggu ingatmu berubah. Tak berubah juga. Maka ikut olehmu akan dia setahun. Gini katanya Nabi Musa kata. 450 tahun mu sesat. Terah jadi berimeh gak sekali. Terah jadi berimeh. Dalam riwayat kata, Tuhan royak kepada Nabi Musa, kalau Fir'aun sanggup berimeh, bui 3 tawaran dia. Pertama, umur dia akan dinaikkan lagi 400 tahun. Jadi 850 tahun. Kalau ni dia mengetuh 450 tahun dah, tambah lagi 400 tahun. Kedua, dia akan dia akan jadi muda semula. Dia tua dah, umur 400. Tapi Tuhan buat dia jadi muda semula. Ketiganya, aku akan buatmu jadi raja seluruh dunia. Bukan Mesir saja menguasai, mu akan menguasai seluruh dunia. Syaratmu kena beriman. Maka Nabi Musa kecek lagu tu. Fir'aun nak dah. Jadi ni. Tambah 400 tahun lagi. Lepas tu jadi muda. Ayuh jadi muda. Tu. Tak boleh. Ayuh akan jadi raja seluruh dunia. Nak beriman Nabi Fir'aun. Tapi silap Fir'aun. Latih seorang penasihat tak pakar. Nama dia Haman. Haman ni apabila Fir'aun nampak macam lembut hati nak beriman, dia pergi tanya penasihat. Tuan penasihat, 20%. No. Marilah sang goro api tu Haman, mari. Bapa tu aku nampak sedih. Dia kata tadi Musa mari, lama dah. Dia mari kecek dengan hamba begini. Dia tawa gini, kalau saya beriman gini. Mana dia mau nampak lagu mana? Penasihat, wahai penasihat betul. Ahli nujum negara. Katanya Hamil tu kata, tuanku tak payahlah. Tuanku ke Tuhan tu. Cakap tuanku nak letak jawatan jadi Tuhan. Nampak? Tuanku boleh menguasai sungai ni. Tuanku tunjuk gini. Unggah cak berat sungai ni. Tak bisa lagi. Kau apa dia bonok muda. Nanti betul. Dia pun ambil cak. Cak janggut Fir'aun. Muda kan tu nampak rambut hitam molek. Fir'aun kata penat juga yang ni. Tapi dia tak jadi beriman kerana nasihat daripada Haman. Sebab tu kita kalau nak jadi orang atas, kena cari seorang penasihat. Biarlah orang bawah ke orang gapo yang menasihat kita dengan jujur. Takut-takut lagu ni, kadang-kadang kita tu tak ada nak mikir, tak ada nak buat pertimbangan. Kena musyawarah, kena nasihat dengan nasihat orang. Dia kata kalau mu beriman setahun, Tuhan hapung habis dosa mu 450 tahun. Tu umur dia. Umur dia 450 tahun. Pada yang ngaku jadi Tuhan. Kita baru hidup bukan 450 tahun. Tolak 50 tu. 4 saja. 4 tahun ya, dia beda. Maka jika tiada, maka sebulan. Tak boleh setahun sebulan tak apa dah belajar jadi dia beriman dengan Tuhan sebulan. Maka jika tiada 7 hari seminggu. Lagu mana? Maka jika tiada, maka sesaat. Ya tak apa dah. Ngakulah, iktiraflah Allah lah sebagai Tuhan yang sebenar. Saat tak apa dah. Maka jika tiada, maka katakan olehmu pada nafas yang satu. Jua. Kalau tak boleh sesaat pun, sesaat lama juga dia. Tak. Sekali kecek je. Senapah je. Halus lagi. Ya la ilaha illallah. Sekali ya. Kurang daripada. Maka adalah bagimu orang yang bersuluh. Maka, mu dikira sudah baik dah dengan Tuhan. Tak sebalah dah dengan Tuhan. Mu iktiraflah Allah sebagai Tuhan yang sebenar. Dan tiada dihilangkan muda kamu. Dan tiada ditangga kamu akan kerajaan kamu. Ni. Mu akan muda selama-lamanya.
Kerajaanmu mu tak akan hilang kuasamu. Kekal kerajaanmu. Malaikat mati. Ya. Belajar. Hai, Fir'aun duk mikir dah. Hai, tawaran ni jadi. Dan kekal bagimu lazat yang amat besar, makan, minum, berkahwin dan dimasuk dalam syurga. Hai, tawaran lagu ni Fir'aun mikir. Hai, jadi tawaran ni. Saat yang kata la ilaha illallah. Sudah. Maka mengelokkan Fir'aun akan kata Nabi Musa. Molek juga tu. Tapi nanti ayah nak fikir. Ni bahasa fikir. Fikir. Kalau fikir hok molek tak tahu apa. Maka adalah Fir'aun tiada memutuskan sesuatu pekerjaan itu jika tiada Haman. Ni Haman ni kepala pengak dia. Kadang-kadang kepala tu bisa dah juru dah. Penasihat. Tuan penasihat tu pernah. Dan ia pada masa tu Haman tak ada. Tak boleh kata kena nantilah. Ayah kena kecek dengan Pak Cik Amir ni. Pak Cik Amir. Sekali ayah duk mensorak dia macam. Kata nanti. Esok ko ayah mikir, ayah jawab. Maka tak kalau datang Hamil mengkhabar ke Fir'aun dengan serunya Nabi Musa berkata ia. Aku hendak mengikut akan dia. Nabi Fir'aun ayat jelas. Aku nak ikut Musa. Maka berkata Hamil baginya. Adalah aku lihat bahawasanya bagimu itu akal dan mempunyai tilik. Maka engkau Tuhan berkehendak bahawa ada kamu bertuhan akal yang lain. Dan kamu disembah orang dan berkehendak menyembah. Katanya Hamil ambo nampak tuanku nampak macam bijak dah. Nampak ada buah fikiran dah. Tuanku ke Tuhan. Apa nak suruh orang nak cari Tuhan pulaknya. Tuanku ke orang sembah dah. Apa nak pergi sembah orang lain pulaknya. Nyari nasihat gitu. Maka berkata ia, mikir Fir'aun, muka sekolah pun dok kali. Baca-baca tak tahulah ke mana. Maka katanya, betul juga muka kecil. Pulak, saat ni nak boleh dah dekat lah Nabi Musa kecil lembut-lembut. Boleh. Dan dihimpunkan tenteranya, maka menyeru ia, maka berkata, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Ana rabbukumul a'la. Sebab tu kita dalam Quran apabila baca ayat ni, baca sedu. Ana rabbukumul a'la. Baca cepat dan baca selu sahaja. Kerana apa? Ni kata-kata Fir'aun. Jangan tiru. Tuhan, seorang saja mengaku atas muka dunia ni Tuhan. Akulah Tuhanmu maha tinggi, Fir'aun. Ketika dia sebut lagu ni, setan iblis lari habis. Tak berani duduk dekat dengan Fir'aun kerana kata-kata yang terlalu melampau. Iblis kata aku ni jahat juga tapi aku kenal Tuhan aku Allah Ta'ala. Aku tak pernah engkar dia tu sebagai Tuhan. Sekalipun aku nak menyesatkan manusia kau ke apa. Tapi aku ingat kata. Dia tu Tuhan aku. Aku tak ajing kecek lagu ni melampau Fir'aun. Maka takutnya Iblis, takut Tuhan marah. Turun bala berat-berat. Dia lari sejauh-jauhnya. Iblis lari.